bang, ni set dalam 99 kita. Ada 5 jenis lauk, boleh makan 7 hingga 8 orang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bagi nasi Arab tambah kira halal satu talam bang. Okey bang, ni set dalam 99 kita bang. RM99 bang Kita bagi nasi, Nasi banyak mana pun boleh bang. boleh. Nasi boleh tambah tapi sebelum makan ya bang. Okey. Kalau lepas makan kena charge lah. Makan kena cek. Ni dapat lauk apa ni bang? Kita dapat ayam teko. Okey. Ayam crispy ni bang? Ayam crispy boleh request kalau nak ayam crispy. Kalau nak ayam bakar pun boleh tukar. Okey. Lepas tu dapat apa bang? Kita dapat kambing setengah kilo. Kambing setengah kilo. Alamak, kambing bakar bang Kambing bakar. Kita dapat rib. Okey. Lamb rib ke apa? Rib. Lamb rib. Kita dapat rangka ayam dengan chicken tender. Okey. Ni termasuk dalam set juga Lepas tu dapat apa bang? Kita dapat garlic sauce 2. Salad 5. Dapat sos Thai. Sos Thai, okey. Kita dapat arah sos 2 mangkuk. Okey, termasuk dalam set lah. Ni boleh makan berapa orang ni bang? Ni boleh makan 6-7 orang bang. Okey. Alright, siap bang. RM99. Baik, terima kasih bang. And dia punya best seller, dia punya ayam je. Okey bang, ni set RM45 kita bang. Ini murah sikit. Ini dapat apa bang? Nasi boleh tambah tapi semua makan. Kita dapat ayam crispy. Ayam crispy, whole chicken Kita dapat salad 3. Arah sos 3. Lepas tu kita dapat clam shank. Shank seketul. Asing bang Betul lah shank. Ini masak apa ni bang? Masak merah ke? Okey bang, ni set RM45 kita dapat ayam crispy dengan sambal. Oh, masak dalam ni. Nasian. Ni sekali ni boleh muat berapa ekor bang? Sekali satu apel ni kita boleh muat 12 ekor. Alright. Buka hari Sabtu sampai hari Khamis, Jumaat tutup. Setiap pukul 12 sampai habis. Kalau nak cari kedai ni macam mana? Saya bagi Google Map, nasi Arab tambah kira halal. Kampung Tengah, Puchong, Selangor.